Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyambutkan kaum Islam, saya ucapkan selamat pagi pukul 4.05 pagi. Jadi saya menggunakan 5 air untuk pilihan raya di Sabah pada 29 hari bulan. Sekarang ini berkempen tiap-tiap buah kawasan Sabah, Pekan Kampung dan desa bandar. Jadi saya gunakan 5 air. Pertama, air Teluk Gelanggang. Kedua, air di Tapak Semenang. Ketiga, air Pusin di Sungai Perak. Keempat, air hujan malam Jumaat, air hujan malam Jumaat. Kita gunakan air-air ini, kita gunakan untuk 5 air yang kita guna, supaya dapat rakyat Sabah mempunyai pilihan yang bijak, supaya tidak terkena lagi pada tahun-tahun yang 5 tahun yang lepas yang lalu. Kali ini saya memulih jarak jauh menggunakan pelangi senja. 7 pelangi senja jarakkan jauh, gunakan petua di zaman dulu, supaya anda di Sabah dapat pilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang dapat bertanggungjawab, pemimpin yang dapat penistua mereka dapat janji ditunaikan. Supaya apa? Supaya rakyat Sabah jangan kecewa lagi. Pasal apa dah banyak kali rakyat Sabah kecewa? Bagai-bagai janji, bagai-bagai dijanji, bagai-bagai dikata, bagai-bagai diberi kepercayaan rakyat Sabah. Tapi rakyat Sabah kecewa selama ini. Ada yang diberi, ada yang tak diberi pada pemimpin yang telah lalu, yang tidak bertanggungjawab kepada pengundi-pengundi di Sabah. Kepentingan mereka sendiri dapat kaya, dapat senang untuk perut mereka, keluarga mereka, untuk kuli-kuli mereka, pemimpin-pemimpin yang telah lalu di Sabah. Jadi saya hari ini memarga jarak jauh, menggunakan petua dan ilmu digunakan orang zaman dulu. Pelangi senja. Saya pagar semua kawasan Sabah mengadakan pilihan raya pada 29 hari bulan ini. Pada 73 adun yang akan bertanding untuk berebut kursi sebanyak lebih kurang 500 serta yang menjadi wakil rakyat untuk bertanding kawasan sendiri Sabah. Di Sabah ini negeri tempat pelancongan yang terbaik. Semua dunia daerah tahu pelancongan, makanan dan mesraan rakyat.